Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, soalan ini adalah soalan pertama bagi paper SPM 2016. Okey, yang mana soalan ini berkait rapat dengan kita punya soalan statistik. Kalau kita tengok table ini pun, kalau kita tengok baca sekali imbas pun kita nampak ya bahawa soalan ini bermain dengan soalan statistik. Baik, kalau kita tengok dekat sini ya, table 1 shows the frequency distribution of the mass of watermelons at a fruit stall ya. Di bawah dalam satu gerai itu kita ada banyak buah tembikai watermelons, dan ini yang mana data-data tersebut dah ditabelkan. Ini adalah jisim, iaitu mass ya. Mass of the watermelons yang mana range dia di antara 1.0 hingga 1.4 ya. Yang mana dia ada mempunyai 6 buah tembikai. So maksudnya di dalam kita punya 6 buah tembikai ini, kita punya mass setiap satu tembikai di antara 6 ini di kalangan 1.0 dengan 1.4. Mungkin 1.1, 1.2, 1.3 atau 1.3 repeat 2 kali dan sebagainya ya. Baik, diikuti oleh range-range yang berikutnya. 1.5, 1.9 ada 10 biji, 2.0, 2.4 ada 6, ada N ada N yang mana kita akan cari sebentar nanti. 2.5 hingga 2.9 kita ada 14 buah tembikai. 3.0, 3.4 kita ada 8 buah tembikai. Baik, untuk menjawab soalan, yang penting information yang diberi. It is given that the mean of a mass, mean mass of the watermelons is 2.28. Ini information yang penting. Bila sebut tentang mean mass, 2.28 kg, so kita kena tahu bahawa yang mana soalan ini sebenarnya dia nak carikan kita punya N. Soalan pertama dia minta cari kita punya N. Yang mana mean mass ni dia bagi 2.28. Sebab itu saya keluarkan ini formula ini. Kalau kita tengok sebelah kanan skrin ini, kita punya formula mean. Kalau saya tulis dekat sini, mean kita punya formula adalah X bar sama dengan sum of fx bahagi dengan sum of f. Yang mana x bar ini mewakili kita punya mean. Ini adalah kita punya sigma ataupun sum of fx. Apa maksud fx? Fx ini adalah kita punya frekuensi. Yang mana frekuensi ini adalah kekerapan bagi kita punya data tadi, range data tadi, 1.0 hingga 1.4. Inilah frekuensi kita. So dalam kata lain, saya boleh labelkan kita punya table ini adalah frekuensi biasa kita. Frekuensi kekerapan kita. Baik, X ini apa? Disebabkan oleh mass ini mempunyai range 1.0 dengan 1.4, kita akan ambil kita punya mass yang di tengah-tengah, iaitu kita panggil sebagai midpoint ya, ataupun kita panggil sebagai class mark right. So 1.0 dengan 1.4 ya. 1.0 1.4, so kita ambil senang saja, ambil kalkulator 1.0 tambah 1.4 kita bahagikan 2. So kita akan dapat kita punya ini untuk data yang pertama. Kita punya class mark kita adalah 1.2. Ini 1.5 dengan 1.9 adalah 1.7. Alright. So kemudian kita ada 2.0 dengan 2.4. So ini adalah 2.2. 2.5 ini adalah 2.7. Ini adalah diikuti oleh 3.2. Alright. So maksudnya kita akan gunakan formula ini untuk mencari kita punya N. Dan kita kena pasti bahawa N ini berada pada kita punya frekuensi. Yang mana frekuensi ini akan salah satu ada unknown N, dan di bawah ini pun juga ada N juga. Kita akan selesaikan secara simple mathematics algebra ya. Baik. Diberi mean kita 2.28. Jadi saya tuliskan mean ini adalah 2.28. 2.28 sebelah sini. 2.28 sama dengan sum of fx, maksudnya frekuensi 6 darab dengan 1.2 ya. X kita adalah kita punya 1.2. So dekat sini adalah kita punya X kita lah ya. So ini adalah kita punya X. Alright. So maksudnya 2.28 adalah sama dengan yang data yang pertama adalah 1.2, kita darabkan dengan kita punya 6. 1.2 itu apa? 1.2 itu diwakili oleh kita punya X kita tadi. Dan 6 ini mewakili kita punya frekuensi tadi ya. Dan kita tambah dengan kita punya mark yang seterusnya adalah 1.7 darab dengan kita punya 10, tambah lagi dengan kita punya yang seterusnya, data yang seterusnya 2.2, kita akan darabkan dengan so ini adalah frekuensi kita N, tambah dengan kita punya data yang seterusnya 2.7 darab dengan 14. Kemudian kita akan tambahkan yang seterusnya, yang terakhir, iaitu kita punya data terakhir 3.2. Darabkan dengan 8. So kemudian kita akan bahagikan dengan jumlah keseluruhan bagi kita punya frekuensi, iaitu inilah 6 tambah 10 ya. Saya tuliskan dulu 6 tambah 10 tambah dengan N, kita tambahkan lagi dengan 14,
kita tambahkan lagi dengan 8. Okey. Jadi kita simplify. Ya, ini matematik mudah. Saya yakin bahawa semua pelajar pun dah sampai ke start sini. Sini saja kita punya statistik, yang lain semua adalah kita punya simple mathematical calculation. Yang mana kita nak cari n ini. Kalau kita nak pasti bahawa n ini berada di sini dan n berada di sini. Okey. So asas matematik memang sangat diperlukan untuk menjawab soalan ini. Bukan statistik lagi, ini adalah soalan simple dah, ya. Ini simple matematik. So 1.2 darab dengan 6, kalau kita ambil kalkulator kita akan dapat 7.2. Okey. 1.7 ya darab dengan 10 automatik. Ya, ini semua orang boleh jawab. So 17 tanpa guna kalkulator. 2.2 darab dengan n, so saya akan tambahkan dengan 2.2n, dan kita tambahkan dengan 2.7 darab dengan 14, kita akan dapat 37.8. Dan kita tambahkan lagi dengan 3.2 darab dengan 8, kita ada sama dengan 25.6. Okey, so kita bahagikan dengan hasil tambah bagi keseluruhan di bawah ini. 6 tambah 10, skip dengan n. 6, 16, 30, 38 ya. 38 ya. Kita dapat 38 tambahkan dengan n. Ya. Di atas ni kita boleh selesai. 38 tambah n saya naikkan ke atas. So akan jadi 2.28 darab dengan 38 dalam kurungan tambah dengan n sama dengan 7.2 tambah 17. Kita ambil kalkulator, kita tambah. Alright, 7.2 tambah 17 tambah dengan 37.8 tambah 25.6. So kita akan dapat total dia adalah 87.6 ya, 87.6. So kita dapat total dia 87.6. Kita tambahkan dengan 2.2n. Jangan bagi tambah 2 ni pula. 2.2 ni tak boleh masuk dalam ni sebab ini adalah satu term saja ya. Ini sebab matematik lah. Ada student dia buat macam tu juga ya. So itu careless mistake yang selalu berlaku. Okey, kemudian kita kembangkan kita punya kurungan ini, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 2.28 tertambah dengan 38. So kita akan dapat 86.64. So kita akan dapat 86.64. Kita tambahkan dengan 2.28n. Yang lain salin balik, 87.6 tambah 2.2n. Ya, n dengan n ini kita boleh kumpulkan sekali. Yang lebih besar, so ini lebih besar, saya bawakan 2.2 ni, bawa ke sebelah sini. So kita dapat 2.28 tolak dengan 2.2, so kita dapat 0.08 n. Alright, saya dah tolak siap-siap 87.6 sebab saya kekalkan 87.6 kat sini. Saya kekalkan, saya tendangkan sebelah sini. 86.64, okey, 87.6 tolakkan 86.64, so kita akan dapat 0.96 ya. 0.96. So n kita selesaikan, kita akan dapat 0.96 ya. 0.96 kita bahagikan dengan 0.08, so kita akan dapat n sama dengan 12. Alright. So ini adalah jawapan akhir kita bagi n. So maksud ini 3 markah ya, 3 markah. Jadi menggunakan formula dan kita dapat n sama dengan 12. So kita dah dapat kita punya n sama dengan 12 tadi. Okey. Baik. So, kita tengok pada soalan yang B. B dia minta hence without using an algorithm. Okey. Calculate the median mass of the watermelons. Untuk pengetahuan ya, untuk mencari mean kita boleh menggunakan formula ataupun kita boleh menggunakan algorithm. Okey, graph algorithm algorithm ataupun algorithm lah bahasa Inggeris, bahasa Melayu algorithm. Baik, untuk mencari soalan ini, okey, kita akan menggunakan formula. Sebab apa kita akan gunakan formula? Sebab dalam soalan disebut dengan jelas without using an algorithm. Tapi selalunya kalau soalan bentuk ini ya, kalau dia nak suruh gunakan algorithm, biasanya dia akan tolong kita di part A ataupun part B, dia akan suruh kita akan lukiskan menggunakan kertas graf, iaitu kita akan lukis dulu graf algorithm ya. So dalam kes ini dia kata without using an algorithm. Jadi kalau without using an algorithm, kita akan gunakan median punya formula. So saya dah letakkan sebelah kanan ini, median M sama dengan L adalah lower boundary dalam median class tambah dengan n per 2. N adalah jumlah frekuensi kita ini, bahagikan dengan 2, number of watermelons lah ya. Tolak dengan F. F besar dengan FM ni selalu confuse. F besar ini mewakili kepada kita punya cumulative frequency, kekerapan longgokan yang sebelum daripada kelas median. Jadi maksudnya apa? Step pertama, kita perlu ada asas untuk tentukan di manakah kedudukan kita punya median class kita. Median class ini penting. So macam mana kita nak tentukan median class? Kalau kita perasan tadi kita dah cari kita punya n untuk part A, n ni sama dengan apa? So saya gantikan ini sama dengan 12. So kita wujudkan cumulative frequency dahulu.
Okey, cumulative frequency ataupun kegerapan longgokan, bagaimana nak cari? So 6 permulaan kita akan kekal. So next adalah 6 tambah dengan 10, kita akan dapat 16. 16 tambah dengan 12, kita akan dapat 28. 28 campur dengan 14, kita akan dapat 44. Sorry. Kita akan dapat itulah tu. Ini kelas tadi. Kita kata student buat kelas, kita pun boleh buat kelas juga So what? So 28 campur dengan 14, kita akan dapat berapa tadi? 42 mana tadi? Baik kita. Okey, so 42. So 42 campur dengan 8, so kita dapat 50. So 50 ini mewakili kepada keseluruhan hasil tambah kita. Ataupun 50 ini kumulatif bagi kita punya kelas yang terakhir. Baik, kalau kita lukis graf Ogive, kita akan dapat graf dia dalam bentuk, kita akan gunakan cumulative frequency, kita akan dapat bentuk Ogive, ya. Baik, dalam kes ini, nak menggunakan kita punya formula ini, macam saya katakan sebut tadi, kita perlukan median class. Di manakah median class? It's very simple. Nak tentukan median class, kita ambil kita punya 50 tadi ni, 50 ni kita bahagikan dengan 2. So yang pertama sekali kita ambil, saya contohnya sikit-sikit dekat sini. So 50 bagi dengan 2, so maksudnya data yang ke-25. So data yang 25 kat mana? Data yang ke-25 berada kepada, saya highlightkan dulu, kita punya data yang ke-25 berada di dalam kelas yang ketiga ini. Ya, setuju ataupun tidak setuju? Kamu mesti kena setuju, ya. Sebab apa? Sebab 16 belum cukup lagi data kita. Maksudnya 16 ini baru cukup. Watermelon baru ada 16. 25 ke mana? 17 hingga 28 berada pada median ketiga ini. Ya. Maksudnya data yang temikai yang ke-25 ni berada di dalam kelas yang ketiga. So maksudnya inilah kita akan jadi reference kelas kita untuk kita masukkan dalam kita punya formula yang sebelah kanan ini, ya. Baik, kita teruskan. Bagaimana kita nak dapatkan kita punya median class? Kita akan mulakan dengan kita punya M kita, ya. Formula kita without using Ogive, so kita akan guna formula. So M akan sama dengan L ini. L ini maksudnya apa? L ini lower boundary. Okey, boundary sempadan bawah. Sempadan bawah bagi kelas ini iaitu apa? 1.9 dengan 2.0. So di bawahnya 1. berapa? 1.95. Ya. So 1.9. Macam mana saya dapat 1.95? 1.9 campur dengan 2, kita bahagikan dengan 2. Kalau nak dapat kita dapat apa boundary bagi kelas ini? 2.4 campur dengan 2.5, kita bahagikan dengan 2. So kita dapatlah upper boundary. Yang mana upper boundary untuk kelas ketiga ini juga merujuk kepada lower boundary bagi kelas yang keempat, ya. Baik. So saya dah tuliskan kita punya lower boundary iaitu 1.9. Okey, 1.95. Okey. So tambah dengan kita punya dalam kurungan besar n ini apa? N saya sebutkan tadi, n ini adalah kita punya cumulative frequency yang terakhir, ataupun dalam kata lain adalah kita punya sum of frequency kita, ya, total frequency kita, iaitu sama dengan 50 bagi 2. Saya terus tulis 25 lah. Macam ni saya tahu 25, ambil 50 bagi dengan 2 lah. Ataupun yang tadi lah, kita dah selesaikan awal-awal tadi untuk tentukan median class tadi. Baik, tolak yang penting ini. Tolak dengan F besar. F besar ni apa? F besar adalah F yang sebelum daripada kita punya kelas yang ketiga ini, iaitu 6 campur 10, iaitu 16. Ataupun kita akan ambil 16 ini kita tengoklah, kalau kita nak ambil yang kita punya frekuensi biasa ini, ambil, kalau ini kelas yang ketiga, kita ambil total frekuensi yang sebelum ini. Tetapi kalau nak ambil cumulative frequency, ambil saja kita punya cumulative frequency before kita punya median class tadi, ya, iaitu 16. Bahagikan dengan FM. F kecil ni apa? Frekuensi juga, tetapi frekuensi kecil. Frekuensi kecil iaitu frekuensi yang merujuk kepada kita punya table yang nombor 3 ini, kelas yang ketiga ini, ya. Iaitu berapa? Iaitu kita punya kelas iaitu berapa tadi? 12 lah. Jangan ambil 28. Bukan cumulative frequency, ini frekuensi biasa. Berhati-hati. Kalau student ambil, kalau contohnya ambil cumulative frequency 28, jawapan kita menjadi salah, ya. Sebab dalam kita punya F kecil ini, F frekuensi bagi kita punya median class tu saja, tersendiri, individual, iaitu 12. Tadi adalah frekuensi, adalah total frekuensi sebelum semua ni. Jadi student kena faham benda ni. Jangan buat kita punya simple mistake lah. Kalau tak, kita akan dapat jawapan yang berbeza dan pelik, ya. Kita akan dapat jawapan yang pelik. Allahu Akbar, kurungan ni tak cantik lah, Okey, tak apalah, halal lah, halal. So kita akan dapat dengan C ni apa? C ni adalah kita punya size class. Size class ni maksudnya setiap satu kelas ni berapa dia punya perbezaan. 1.4 dengan 1.0 berapa? Setengah student ambil 0.4, salah, 0.5. Kenapa 0.5? Kenapa 0.5? Siapa boleh jawab 0.5? 1.45 tolak 1.95 tolak dengan 1.45. 0.5 lah, ya. Kita akan ambil
0.5. Kenapa 0.5? So janganlah kita ambil 1.9 tolak dengan 1.5 ataupun 2.4 tolak dengan 2.0. Tak boleh lah. So macam ni kita nak ambil, kita ambil upper boundary. Upper boundary tadi kat sini berapa? Upper boundary kat sini tadi saya kata apa? 2.45. Kita ambil 2.45 tolak 1.95, kita dapat 0.5. Ambil kalkulator, selesai lah. Ambil kalkulator, kamu selesai. 3 markah yang percuma tau. 1.95, okey, tambah dengan berapa? 25 tolak dengan 16, 9 bagi dengan 12, darab dengan 0.5. So kamu akan dapat 0.375. Ya, kamu akan dapat 0.375. So 1.95 tambah dengan 0.375. So kamu dapat 2. Sorry lah, tulisan buku sikit guna alat ni ya. 2.325. So ini final answer kita bagi mean kita. Median kita. Bukan kita, median kita bukan menggunakan kita punya Archive, tetapi kita menggunakan kita punya formula saja ya. Dan kalau awak perasan ya, formula ini juga boleh digunakan pakai untuk kita punya first quartile dengan third quartile. Tapi dia punya cara alunan dia di dalam ini n bahagi 4 ataupun 3/4 n. Tolak dengan frekuensi dan FM ni mungkin berbeza-beza dan lower boundary pun berbeza. So kita kena buat latihan dekat situ. So ini soalan yang pertama 6 markah ya. Kalau kita videokan, of course lah kita nampak macam jalan kerja dia panjang, tetapi sebenarnya bila kita jawab exam, jangan ambil masa terlalu panjang nak terfikir tergorek sana tergorek sini, right? Okey, itu sahaja. Kemudian kita akan teruskan dengan kita punya soalan nombor 2 ya.